Kita beralih kepada beberapa perkembangan politik. Pertelingkahan dalaman dalam Likud semakin memuncak menjelang pemilihan parti itu pada malam Isnin. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah pun memilih calon-calon untuk beberapa slot yang diperuntukkan juga memberikan sokongan kepada beberapa pesaing yang bertanding dalam pemilihan utama itu. Namun, satu nama yang beliau belum menyatakan sokongan secara terbuka ialah ahli Knesset Tali Gottlieb. Ahli parlimen yang kontroversi itu dikatakan mendapat sokongan kuat dalam kalangan ahli Likud, tetapi tinjauan dalaman dilaporkan menunjukkan bahawa meletakkan beliau di kelompok teratas senarai boleh menyebabkan parti kehilangan 2 hingga 3 kerusi secara keseluruhan. Bersama saya di studio untuk maklumat lanjut ialah wartawan i24 News kami, Bilal Sledin. Blake Netanyahu yang telah pun cuba untuk menguasai majoriti kawalan ke atas senarai parti setakat ini. Sejauh mana kontroversi atau pentingnya pemilihan awal ini sebenarnya menjelang pilihan raya sebenar pada bulan Oktober? Sebenarnya kita sedang melihat pemilihan awal yang sangat dramatik kerana kiraan matematik yang mudah. Lagipun kita bercakap tentang Likud yang dalam tinjauan semasa sebenarnya mendapat 23 kerusi. Netanyahu telah pun memperuntukkan 8 kerusi. Bermaksud hanya tinggal 17 kerusi untuk 34 ahli, termasuk menteri dan ahli Knesset sudah tentu. Jadi separuh daripada ahli parti Likud yang sedang berkhidmat sekarang akan terkeluar dari Knesset pada pilihan raya akan datang. Dan itulah sebabnya ia akan menjadi sangat-sangat dramatik esok untuk melihat apakah keputusannya. Malah Itamar Ben-Gvir pun mengatakan bahawa beliau telah dihubungi oleh ahli-ahli Likud termasuk menteri dan meminta beliau untuk memperuntukkan kerusi untuk mereka dalam parti Yehudim, bermakna mereka terdesak dan mereka tahu bahawa mereka tidak akan terpilih dalam pusingan kali ini. Itu sesuatu yang perlu diberi perhatian, sudah tentu. Sekarang Netanyahu, seperti yang anda katakan, beliau tidak secara terbuka menyatakan sama ada beliau menyokong atau tidak menyokong Likud atau secara khusus ahli-ahli Likud. Tetapi apabila melibatkan Tali Gottlieb, beliau tidak menyatakan secara jelas bahawa beliau menentangnya. Beliau berkata bahawa tinjauan semasa yang anda sebutkan, bahawa jika beliau masuk, anda tahu, dalam 10 tempat teratas, itu mungkin akan menyebabkan Likud kehilangan 2 hingga 3 mandat. Ini sangat penting sudah tentu untuk Netanyahu. Tetapi beliau berkata bahawa beliau mempercayai ahli-ahli Likud bahawa mereka akan membuat pilihan yang betul. Fakta bahawa beliau membocorkan maklumat ini melalui Channel 12 dalam insiden tertentu ini, itu bermakna beliau mahu menyampaikan mesej kepada ahli-ahli parti Likud. Itulah sebabnya beliau tidak berminat untuk Tali Gottlieb berada di tempat-tempat teratas. Itulah cabaran untuk Netanyahu sekarang. Apabila golongan yang lebih populis, anda tahu, mari kita panggil mereka populis, ahli-ahli seperti Tali Gottlieb dan yang lain, jujur kita katakan berada di barisan hadapan, itu mungkin akan menghalang beliau daripada rancangan masa depannya untuk parti Likud. Apakah yang ditunjukkan semua ini tentang cara Netanyahu mahu membina gabungannya jika beliau akhirnya menang? Fakta bahawa beliau tidak mahu Tali Gottlieb dan yang lain, Moshe, menteri media sekarang untuk berada di hadapan, ini bermakna kerajaan perpaduan adalah apa yang beliau cari. Beliau telah menyatakannya berulang kali sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir. Dan ia bukan sahaja untuk didengar oleh Ben-Gvir dan Smotrich kerana mereka lebih kepada sayap kanan ekstrim, tetapi ia juga untuk ahli-ahli Likud yang akan mengundi dalam pemilihan dalaman parti ini. Jadi mereka tidak akan mempunyai orang yang boleh dianggap populis. Dan beliau boleh membentuk sejenis kerajaan bersama Eisenkot contohnya untuk satu gabungan yang akan menyatukan ramai rakyat Israel. Dan ia bukan hanya kerana beliau mahu menyatukan rakyat Israel. Dia tahu bahawa pencapaian seterusnya yang ingin dicapainya mungkin dalam percubaan terakhirnya. Netanyahu sudah hampir 80 tahun akan menjadi penormalan dengan Arab Saudi. Perkara itu dia tidak boleh dapat dengan orang seperti Smotrich dan Ben-Gvir, tetapi kerajaan perpaduan yang berfikir secara rasional atau lebih seimbang katakanlah. Apabila melibatkan diplomasi dan isu keselamatan, sebenarnya boleh membawa satu pencapaian terakhir yang sangat penting untuk dirinya. Jadi mungkin inilah matlamatnya selepas semua ini. Baiklah, masih ada berita lain yang berkaitan dengan pilihan raya. Polis dilaporkan membenarkan pelawat Yahudi naik ke Bukit Baitul Maqdis dengan buku doa. Ini tidak dibenarkan mengikut status quo. Tetapi apabila bercakap tentang politik, Menteri Keselamatan Negara Itamar Ben-Gvir sebenarnya mengawasi polis dan beberapa dasar mereka. Adakah ini juga keputusan pilihan raya? Sudah tentu, ini bukan satu-satunya keputusan oleh Ben-Gvir dan Smotrich juga apabila berkaitan dengan musim pilihan raya ini. Ramai yang merasakannya di Baitul Maqdis dan tebing barat serta komuniti Arab malah di Israel bahawa mereka merasakan dia cuba untuk mencetuskan lebih banyak provokasi.
Jadi dia akan mendapat lebih banyak sokongan daripada penyokongnya di Otzma Yehudit dan secara umum di kalangan sayap kanan Israel. Jadi itu sebahagiannya. Seperti yang anda katakan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibenarkan sebelum ini di Bukit Baitul Maqdis. Kita boleh anda tahu kaitkan di sini dengan apa yang sedang berlaku di Kosovo sebagai contoh dan juga sekarang di tebing barat dan sudah pasti jenayah yang kita lihat dalam komuniti Arab. Sekurang-kurangnya masyarakat Arab kini menuduh Ben Gvir sebagai contoh semalam anggota polis telah masuk ke sebuah majlis perkahwinan di Al-Faham dan keadaannya menjadi huru-hara. Jadi mereka juga mengatakan bahawa ini berlaku kerana pilihan raya.